Kalau korang cari second phone untuk kayu Grab untuk buat delivery, tak pun nak bagi anak korang kena tengok ni. Jom dengar ni. Ini adalah Technospark 40C. Benda yang paling penting untuk kegunaan rider ataupun anak-anak ni mestilah bateri kan. Dan phone ni bagi 6000 mAh. Memang paling besar dalam segmen harga ni berbanding pesaing lain yang cuma bagi 5000 ke 5500 mAh sahaja. Jadi kalau setakat nak on Grab, nak buka map, korang dah tak payah dah nak usung powerbank ke mana-mana je. Lagi satu, phone ni ada ketahanan IP64. Maksudnya korang bayanglah kalau korang tengah hantar order, tiba-tiba hujan renyai, phone ni masih lagi terlindung. Dan macam tadi aku cakap, bateri dia tak cepat kong. Dia siap ada teknologi wet touch lagi. So, kalau jari korang tu basah kena hujan, skrin ni still boleh dapat detect sentuhan korang tu. Dan walaupun harga dia budget, skrin dia dah 120Hz dan kecerahan sampai 700 nits. Nak tengok map bawah terang matahari pun still nampak lah skrin dia. Satu lagi, kalau korang nak buat payment pun senang sebab dia ada NFC support yang memang jarang ada pada phone dengan harga yang macam ni. Dan untuk memori pun dia ada dua variant. Satu yang 128 dan 256GB satu. Macam yang dekat tangan aku ni, dia variant yang 128GB. Tapi serius lah, korang dapat bateri yang besar, phone yang tahan. Dia bukan rugged tapi dia tahan. Screen smooth, ada wet touch pada harga yang bermula RM429 je. Kira kenalah korang nak guna phone ni untuk kegunaan harian. So, berbaloi atau tak phone ni? Korang nilailah sendiri. Cuba komen kat bawah.